nak buat kereta api laju sejak daripada Kota Baru sampai Kuala Lumpur. Datuk Mak Amor duk hantar ke ambil dia mari sampai 10 kali dah ni. Dalam bunuh yang peratur dia jalan baru ni 55 minit. Kapal terbang ni tak rekod, tak ada bukit, tak pakai straight turun naik gitu je. Tetapi ni kalau tengok kepada fakta, ikut lebuh raya kita, ikut Gua Musa tu, ikut JPJ lu 60 kalau 100 dari 100 jangan lebih 7 jam 28 minit kau JPJ raya 458 km. Usai kata sejak kita boleh buat. Maknanya pagok sejak. Dia kata api dalam dunia. Kita kaji dalam dunia ni tengok. Kata api hok paling lagi dah ni duk mana? Rupa-rupanya jumpa di negeri Cina 300 km sejak. Gak Kota Baru ke Gua Musa kau lupa tadi berapa? 458. 458 hok paling laju 300 158 km lagi lebih tu Hussein nak tabuh piu kat mana tu lagi cuba banyak kita duduk tepi jalan ni kan, kalau lalu kata Viva hok kecil sikit lah di Viva lalu dah zoom kita suruh ru dah, kalau bah room kita room kau je tak kalau main 300 km ni kalau lembu-lembu terbang butuh pala ayah. Amo pinjam kata-kata Datuk Alwi YB Kolana. Dia kata api ni kalau nak berhenti kata Kuala Lumpur Gua Musa berit dah. Tidak pajuh lagi. Tapi mari royak kau rakyat boleh percaya.